Assalamualaikum. Aku ada berita nak sharekan korang ni. Ha, berita ni memang quite menarik jugalah cerita dia. Berita tentang semiconductor lah. Kau tahu tak salah satu daripada Korea Selatan punya apa ni company semiconductor iaitu SK Hynix. Dia orang ni banyak buat CMOS, dia orang banyak buat apa 3D NAND punya chip. Based on apa ni dia orang buat banyak memori lah cerita dia. Jadi cerita dia kan apa yang menariknya tentang ini SKI ni cerita dia ialah ada satu company Cina, ada satu orang dalam dalam form dia punya bekas kaki tangan dia telah mencilok IP dia, patent dia, apa ni intellectual patent dia kan. Dia orang cilok idea tu dan dia jual kepada China, kepada Huawei. Dia bagi kepada company High Silicon cerita dia, yang boleh buat yang memang itulah tujuan dia orang. Dia orang nak dapat benda tu untuk buat semiconductor lah cerita dia. So kau bayangkan SK Hynix punyalah bising sebab benda tu dah bocor kan, dan suspek tu pun nampaknya dah dikesan, dikenal pasti siapa suspek tu yang bawa keluar IP tu daripada SK Hynix kepada High Silicon Huawei cerita. So aku nampak this peperangan teknologi semiconductor ni memang gila lah cerita dia. So ada lagi satu berita gila dalam apa perang semiconductor ni ialah kau bayangkan TSMC, Taiwan Semiconductor punya tu kan. Taiwan Semiconductor ni TSMC ni dah buka satu kawasan kilang dekat Jepun. Kau bayangkan. So part of apa ni manufacturing dipindahkan ke Jepun selain daripada Texas dan tempat lain lah gitu dah. Kenapa di Jepun? Jepun dah ketinggalan di belakang sekarang ni daripada Korea Utara, Korea Selatan dan juga China gitu dia. Jepun dah low dalam bidang semiconductor. Dulu pada tahun 80-an Jepun lah yang memang utama dalam semiconductor. So disebabkan kerana leka, cuai dan sebagainya memang Jepun dah ketinggalan dalam bidang semiconductor. So dia telah take over oleh Taiwan dan sebagainya. Cerita dia. Nampak gayanya bila TSMC dah pindah juga ke dia punya site dia, office dia sebagainya, kilang dia ke Jepun cerita dia. Aku nampak potensi untuk Jepun kembali menyerlah dalam bidang semiconductor ni adalah berpeluang yang tinggi cerita dia. Itu yang aku nampak lah cerita dia. Apa yang semiconductor apa ni kalau company giant dalam contoh dalam kat Jepun adalah NEC cerita dia. NEC apa lagi Toshiba is a big player dalam semiconductor. So kalau dia orang boleh catch up benda-benda ni memang aku nampak jauh dari cerita dia. So China dah go to that apa ni dia orang tak dapat high NA. Dia orang masih menggunakan DUV tapi high end punya DUV petrol modified something kan. Jadi patterning dia dalam sistem tu gitu dia. Jadi bila semiconductor to go to that area, so tambah pula SK Hynix is one of the big dalam apa ni buat apa memori punya chip cerita dia. Dicelokkan idea dia oleh sekat apa ni High Silicon cerita dia. Kau bayangkan apa akan jadi dekat China, apa akan jadi dekat Huawei dan apa akan jadi dekat Taiwan cerita dia. Yang Taiwan dah tu go to sekarang ke China cerita dia. Ke Jepun cerita dia. Kau bayangkan. So kalau Malaysia contohnya jadi juga juara dan juga bekerja dalam bidang ni, Malaysia kena ada satu leapfrog lah cerita dia. Kita kena ada satu facility, satu infrastruktur iaitu sokongan yang kukuh lah. So, kita ada company Jabil contoh dia. Kita ada company apa lagi Allahu Akbar, semiconductor, Kasem, Unisem, kita ada banyak kan semiconductor ni Malaysia. Jadi macam apa Huaguan apa China punya satu, dia telah buat 128 core punya processor, kau bayangkan. Go to that area. Kita ada multi core, pure 128 processor. Jadi adakah orang lain akan follow atau tak? Tak tahu. Ini ialah cerita semiconductor. So aku memang minat semiconductor dari dulu lagi cerita dia. Dan aku pernah kerja dan aku pernah belajar bidang semiconductor. Jadi apa yang aku terangkan ialah the next level of semiconductor, apa yang tuju, ke mana arah dia cerita dia. Dan juga Terengganu adalah satu yang bagus ialah Terengganu sekarang ni dalam proses untuk
menceburi bidang semiconductor dengan cara membekalkan wafer, silicon wafer kepada company-company yang berminat lah. Sebab sekarang ni Terengganu mencuburi bidang tu. Dia createkan silicon wafer. Itu satu yang benda yang perlu lah. Tapi Terengganu tak boleh kekal pada silicon wafer je. Kena go to graphite. Graphite punya wafer. Aku nasihatkan lah. Kalau go nak pecah ke market, okay, go to that area. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.